Bos, nak interview sikit. Interview apa bos? Ni rumah you beli berapa? Ini bukan beli, agent. Pertama kali nak review rumah ini. Masuk apa? Pertama kali main. Oh, Jom, okey. kita masuk sama-sama. Oh, cantik oh. Tengok lampu mana. Cantik oh. Ingatlah saya ni interview baik-baik boleh? So you mau ini tahu apa? You jangan block I punya muka. Tak apa ambil sendiri. Okey. Interview apa? Tengok rumahnya. Okey, konon ini lah 241. Tepi pun you punya jugalah. Tepi selalu. Tengok. Yang apa nampak sini? Oh, tengok. Sangka besar. Ini pun kuat lah pasal corner unit kan. Sini Sri Ivory. Ni semua bagi ah. Ini semua bagi ke? Owner nak jual. Tapi nak jual berapa Sorry Ni corner unit tu rumah ni. Ni agent macam mana ni? Tak tahu harga. First time I baru dapat cepat-cepat bawa you main lagi nak marah sama saya. Janganlah marah. Harga 275. 275. Corner unit dapat satu fixed parking. Tengok ada Sony punya speaker lagi. Memang rumah jackpot dapat rumah macam ini. Siap barang semua tau. Ni pun ada. Ni pun ada sangka. Apa masuk rumah jackpot. Tengok aircon siap ada, panel ada, TV ada, speaker ada. Okay, tengok. Bilik master. Sampai Sampai saya nak beli juga. okey tau. Ni master bed ada. Oh, ada tangga lagi. Ada tangga lagi. Mana cari? Master bed ada TV lagi. Tu kan macam hotel. Ini yang hotel style lah zaman lama punya kan. Dapur dah sini. Kabinet gantung pun ada. Dan sini ada satu tanda juga. Water heater nampak macam baru. Ini water heater boleh pakai 3 generation. Pakai sampai anak cucu punya tangan. Tinggal 24. Jangan risau ada sangka buat protection. Yang kita bincang dengan owner, boleh tak buat full loan? Banyak orang suka punya island. Sini masak cepat sikit. Dah buka puasa. Betul-betul cepat sikit. Jadi ni syok lah. Okey kan rumah ini 275 ada satu fixed parking. Kalau you lagi-lagi nak tengok rumah apa-apa, komen bagi tahu. Akan bawa you sampai sana. Saya akan buat video sampai kau dapat beli rumah.